Dekat tangan aku sekarang ni ada sebiji mesin elektrik flagship daripada Shimano Beastmaster MD size 6000. Dan hari ni macam biasa geng, aku buat set combo untuk korang. Sesiapa tengah cari set combo elektrik, nak main area Sabah Sarawak, nak main Lukonia, nak pakai batu sampai 2 kilo, ni guys setup dia. Set combo Shimano Beastmaster MD 6000. Dalam set ni korang akan dapat mesin, rod, tali dan juga bateri. Semua full set, harga dia 58 saja guys. Jadi dekat sini mesin korang boleh tengok memang besar. Kalau korang masuk tali Yamato saya 80 LB pun boleh masuk sebanyak 600 meter guys. Ni memang sesuai untuk korang cari ketang 30 kilo, 40 kilo, memang sesuai. Jadi untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, ini adalah rod Yamato Samurai V3. Panjang 7 kaki, singka 1 kilo hingga 2.5 kilo, section 2 piece, butt joint sama sini. Jadi set ni guys, korang jangan rasa ini second hand, ni semua baru. Ni set baru. Nampak tu aku dah tulis siap-siap. Mesin baru, rod baru, tali baru, bateri pun baru. Semua baru. Jadi rod ni action dia walaupun dia boleh support sampai batu 2.5 kg, action dia still lagi lembut lah guys. Nampak tu. Depan lembut, belakang keras. Jadi kalau korang pakai batu sampai 2 kilo, 2 kilo setengah pun tak ada masalah. Belakang dia pula masih lagi slim. Jadi nak masuk dalam pipe tu memang senang. Belakang ada aluminium gimbal. Rail seat dia ada double lock. Dan EVA dia memang sangat selesa kalau korang pegang. Yang ketiga pula guys, kita akan bagi tali. Tali yang paling ngam nak masuk dekat Shimano Beastmaster MD 6000 ni 80 LB guys. 80 LB. Kalau korang nak tarik ikan bawah 80 kilo pun tak ada masalah. Ketahanan 5 hingga ke 10 tahun. Dan special tali Yamato ni lembut lah. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya lembut, nampak tu. Macam 10 LB je. Diameter dia untuk 80 LB kat sini 0.42. So boleh masuk sebanyak 600 meter. Last sekali bateri guys. Kita akan bagi bateri Yamato saiz 20,000 mAh. Bateri ni dia datang siap dengan charger USB. Jadi kalau korang nak charge phone ke apa-apa yang menggunakan USB, boleh charge kat sini. Lepas tu bateri ni ketahanan dia 3 ke 4 hari lah. Tengok penggunaan korang. Dan dia mengeluarkan 16.8 volt kalau bateri full. Ni bateri tak full, dia mengeluarkan 14.4. So kalau korang pakai bateri ni full masuk dekat mesin korang, memang perform lah. So harga satu set ni 58 saja guys. Kalau korang berminat nak beli, korang rasa harga terlalu tinggi, korang boleh just trade in korang punya mesin-mesin elektrik lama korang. So kalau korang berminat nak beli, screenshot whiteboard ni ataupun datang kedai terus. Berminat korang DM je. Dan kami juga menerima trade in race dan road. Sekian, terima kasih.